Pada video yang lepas, saya ada kongsikan sama ada orang yang bergaji kecil bolehkah menyimpan serendah 10% di dalam simpanan emas. Untuk video ini, saya akan kongsikan orang kaya perlu ke simpanan emas. Emas ini sebagai lifeboat. Seperti kapal Titanic yang tenggelam dahulu, dia tidak mempunyai lifeboat yang cukup untuk menyelamatkan ramai penumpangnya. Seperti financial kita perlukan emas sebagai perlindungan kita ataupun lifeboat kita. Begitu juga dengan kekayaan kita. Kalau tak ada lifeboat dalam bentuk simpanan emas seperti ini, bila-bila masa sahaja kalau ekonomi tenggelam, kita akan hanyut mengikut peredaran tersebut. Kekayaan kita bila-bila masa sahaja boleh tenggelam. Simpanan emas bukan untuk tambahkan kekayaan, tapi untuk lindungi apa yang kita dah ada pada hari ini sebagai insurans kekayaan kita. Kenapa emas dan bukannya benda lain? Sebab emas tidak boleh dicetak seperti wang ringgit. Nilainya tetap bertahan dan stabil dalam jangka masa yang panjang dan berabad lamanya. Bila mata wang jatuh, emas tetap teguh dan nilainya menjadi perlindungan untuk yang terbaik dalam ekonomi walaupun ekonomi tersebut tidak menentu dan tidak stabil. Jangan tunggu sampai krisis berlaku, baru nak cari perlindungan. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi, tidak kira sekaya apa pun yang kita ada, simpanan emas perlu ada sebagai salah satu platform untuk kekayaan kita. Ini bukan soal apa yang kita ada pada hari ini, tapi apa yang kita boleh bekalkan untuk masa akan datang. Bila nilai duit jatuh, emas jadi perlindungan untuk kita. Nak mulakan simpanan emas bersama Parligol? Saya akan guide anda sebaik mungkin. Boleh isi beg biru ataupun boleh kontak saya akan guide anda sebaik mungkin. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Langkah pertama anda boleh menjadi satu asbab yang besar merubah masa depan anda. Jangan lupa follow